Ramai orang ambil gambar KLCC setiap hari, tapi tak ramai yang betul-betul tahu apa yang tersembunyi di sebalik binaan ni. Tak ramai sedar, tapak KLCC dulu ialah lombong bijih timah terbesar di dunia, bukan tanah kosong biasa. Sebab tanah terlalu lembut, asas KLCC dibina sangat dalam. Ada cerucuk mencecah lebih 100 meter ke bawah. Menara kiri dan kanan KLCC sebenarnya dibina oleh dua kontraktor berbeza dari dua negara berbeza. Itulah sebabnya satu menara siap lebih awal dan ketinggian akhir perlu dilaraskan supaya nampak seimbang. Jambatan di tengah, Sky Bridge itu sebenarnya tidak dilekatkan sepenuhnya pada kedua-dua menara. Sky Bridge direka supaya boleh bergerak sedikit bila angin kuat atau suhu berubah untuk elakkan kerosakan struktur. Pelan lantai KLCC pula menggunakan bentuk bintang 8 penjuru, simbol seni bina Islam tentang keseimbangan. Keluli tahan karat yang digunakan bukan sekadar hiasan, tapi direka khas untuk tahan cuaca tropikal Malaysia. Walaupun bukan lagi bangunan tertinggi dunia, KLCC masih memegang rekod menara berkembar tertinggi hingga hari ini. Jadi, KLCC bukan sekadar ikon pelancongan, tapi bukti kejuruteraan berani yang ramai tak pernah ambil tahu.